Kalau korang nak cari selfie stick, jangan cari yang lain. Kena cari yang macam ni. Sebab bukan sekadar selfie stick je, tapi macam-macam benda menarik boleh jadi dekat stick ni. Jom aku review. So, inilah dia selfie stick JC25. Dalam box, korang akan dapat satu user manual dan satu selfie stick. Apa yang menarik dekat stick ni? Yang pertama, korang boleh jadikan dia ala-ala kamera DSLR. So, nak ambil gambar ataupun nak shoot video lebih mudah dan lebih style. Diberi sekali dengan remote Bluetooth ni. So, korang boleh shoot gambar ataupun shoot video menggunakan remote Bluetooth ni je. Tak perlu nak tekan dekat phone. Betul-betul macam DSLR kan? Selain tu, boleh juga gunakan secara jauh macam ni. Tak perlu lagi nak gunakan timer lepas ni. Yang kedua, stick ni boleh extend sehingga 40cm. Agak panjang. So, memang function. Boleh selfie dan juga boleh dijadikan stand kalau korang nak live TikTok ataupun nak layan movie. Macam-macam cara korang boleh gayakan dia. Terpulanglah nak gaya macam mana ya. Holder dia ni pun boleh adjust ketinggian macam ni. Dan boleh rotate 360 darjah. Memang menarik. Saiz dia yang kecil sebesar tapak tangan je. Memang mudah nak disimpan dan dibawa ke mana saja. Dengan harga cuma RM27 je dah boleh dapat selfie stick multifunction yang macam ni. Memang berbaloi. Macam biasa, kalau berminat dengan item ni, link aku sediakan dekat bawah ni.